Tak ada ke mana? Nak hantar anak kat rumah jiran? Nak hantar anak kat rumah jiran? Tak, okey. Sekejap, kita nak hantar anak jap. Sambil jalan. Tak ada tak ada. Ha. Boleh. Jangan risau, kita tak lalu sana. Tak risau, tak lalu. Tak, minta ni jangan rekod. Depan nak dia ni, bhai. Saya pergi hantar anak saya. Sentuh dia. Ini duduk jam kau, duduk sini. Tak. Tak apa, duduk sini. Kenapa pula? Duduk sini, Tak, duduk sini. jap. Kawasan tu sebelah sana. No. Kenapa macam dia sebelah sana, tak ada ke mana? Nak hantar anak kat rumah jiran? Nak hantar anak kat rumah jiran? Tak, okey, duduk kat sini. Saya cakap elok-elok. Tak, kenapa? Masalahnya sekarang ni tak, dia nak hantar anak. Bagi je dia hantar anak, depan tu je. Depan tu je. Depan tu je, bagi je lah. Bagi je dia hantar, depan tu je. Dia seorang, takkanlah takut dia seorang. Bagi je dia hantar, tu rumah ada bendera tu je. Hantar, kereta kita orang pun parking sana lah. Tak lalu pun sini. Las, punya jauh. Tak. Sekarang kita tak pergi sana. Di sini adalah untuk menghantar memorandum kepada Yang Amat Berhormat, sekali lagi memandangkan Yang Amat Berhormat akan hadir di Kampung Sungai Udang ini, yang mana dulunya pun adalah sebuah pengampungan Melayu, dan Melayu itu telah diusir.